Tapi di Indonesia servis perkhidmatan dia TikTok. Masya Allah. Saya masuk dekat dalam hotel. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Nak dapat macam ni kat Malaysia, raja je. Di mana tandasnya? Sini Pak, saya tunjukkan Pak. Dia tinggal tak menyangkut sebelah aku. Sampai kena nyaman dia tunjuk. Tak tahu aku darah aku. Antar sampai tandas. Kata Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri, dia kata apa? Kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Oh. Kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Dia dengar, bos kita dapat pergi haji tau ni. Dengar lah. Tahu. Tak rasa apa, makna dengki dah ada. Dia dengar kawan kita naik pangkat dia ke? Ya Allah, papa lepas ni believe tak tolong dia. Kan okey. Betul. Kau dengar tak Abang Haji tu? Abang Haji Iman tu lah yang umur 85 tahun ni. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni. Weh, kenapa? Bini dia umur 25. Gua angkat kening. Suami 85, bini 25, tak terangkat kening. Kan bagus kalau cakap alhamdulillah dapat dia isteri yang tegap boleh jaga dia kan. Okey. Ya, betul. Cepat. Malam pertama mati tu. Cuma saya cakap. Astagfirullah. Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bang Nafsar Official. Apa kabar friend? Insya Allah sehat selalu. Selamat datang di channel Bang Nafsar Official. Apa kabar friend? Saya doakan semua yang nonton video ini insya Allah diberikan kesehatan ya friend. Friend, saya sudah lama tidak mereaksikan Ustaz Samsul Debat dari Malaysia. Jadi ada satu komen ya yang masuk ke video saya. Ini komennya ya kan. Jadi bila reaksikan Ustaz Samsul Debat. Jadi salam kepada sahabat-sahabat saya di Malaysia. Kali ini saya akan mereaksikan Ustadz Malaysia, Ustadz Samsul Debat. Dan insya Allah asbab dari reaction ini menjadikan Indonesia dan Malaysia menjadi mesra, semakin mesra ya. Dan saya mohon izin kepada pemilik channel Samsul Debat TV, saya doakan channel ini diberikan keberkahan ya. Dan saya doakan insya Allah Ustadz Samsul Debat diberikan kesehatan dan keberkahan. Oke friend, tak usah buang masa, jom kita tonton videonya. Sonok saya pergi Indonesia, sonok sebab orang tak kenal saya. Sonok, pergi Singapura tak boleh. Dekat airport tu baru kejar. Ustaz TikTok. Apalah Ustaz TikTok lah. Ustaz TikTok. Tapi dekat Indonesia terkejut saya turun flight, orang pun tak tahu dengan saya. Itu yang reaction daripada Indonesia, yang NDTK semua tu, kawan-kawan tu dia dah kenal saya. Ya, dia NDTK memang kenal lah, tapi rakyat Indonesia ramai. Saya buka emas saya, buat tak kerti dia pandang ni. Apa hal kau macam tu lah agaknya. Tapi di Indonesia servis perkhidmatan dia TikTok. Masya Allah. Saya masuk dekat dalam hotel. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Silakan Pak. Nak dapat macam ni kat Malaysia, raja je. Di mana tandasnya? Sini Pak, saya tunjukkan Pak. Dia tinggal tak menyangkut sebelah aku. Sampai kena nyaman dia tunjuk. Tak tahu aku darah aku. Antar sampai tandas. Pemandu, driver dia, supir dia, bila sampai ke tempat makan tu, kita semua turun, kan kita dah biasa. Marilah turun makan sekali. Kita dah biasa macam tu. Marilah turun kita makan sama. Tak apa Pak, aman Pak. Dalam mobil aja Pak. Tak apa Pak. Tak turun. Dia duduk tegak dalam kereta tu. Driver kita. Sama konyang dengan bos saya weh. Kadang-kadang bos tak makan. Dia sama bos tak makan. Tapi tu budaya kita lah. Ya betul, tak budaya tu. Betul. Tak apalah. Tu sebab saya kata tadi, amanah jaga. Tapi saya respect pemandu di negeri Perak, SUK Perak. Dia ada wujudkan ramai pemandu-pemandu wanita. Pemandu 22 tahun, 25 tahun, driver. Jadi pegawai perempuan bawa yang driver perempuan. Senang macam tu. Nak tukar tudung dalam kereta. Tu naik kat dalam. Dengan brush. Betul. Amanah jaga. Hubungan kita jaga satu dengan yang lain. Ya. Jangan tamak, jangan sombong. Nak sombong dengan apa? Tak ada apa pun. Samsul Debat berapa lama Samsul Debat? Saya cakap dengan rumah saya. Abang sibuk 2-3 tahun je lagi. Tak lama besok abang duduk rumah jangan kau muntah tengok abang sudah. Ya. Betul. Besok lepas 5 tahun ada Samsul Debit, Debab, Debuk semua. Mana kau tahu? Ya.
Itu ada yang tanya saya tu, kenapa nama ayah ada debat? La ilaha illallah, kau bangang jangan share dengan orang boleh tak? Diam-diam je, slow-slow je kau tanya. Dulu waktu saya dah jadi pengarah undang-undang, saya dah dijemput berceramah. Jadi ceramah tu banyak ceramah motivasi. Jadi saya tak suka pakai nama jawatan rasmi saya. Jadi saya tak nak nanti orang call pejabat nak panggil ceramah. Saya tak nak, sedangkan tu tujuan rasmi saja pejabat. Jadi saya pun beritahu, jawatan saya beri berceramah kat luar, Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Oh, itu. Jadi sampai satu penganjur, dia dah terlupa nama saya siapa. Syamsul apa tak nama muda tu. Tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat. Itulah mula dia. Oh, sebentar Pen. Jadi ini sejarahnya kenapa beliau diberikan nama Syamsul Debat ya. Ternyata Ustaz Syamsul Debat itu nama aslinya bukan ada debatnya, tidak ada kata debat ya. Jadi ini awalnya nih, saya baru tahu nih. Tapi ya luar biasa ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut lagi Pen ya. Puncak Setiawangsa KL. Dan malam tu salah seorang yang dengar ceramah tu adalah CEO TV Al-Hijrah masa tu, Datuk Haji Izlan Basar. Dia mati-mati menyangkakan nama aku ni Syamsul Al-Debati. Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu. Aku cakap apa hal Syamsul Debat ni kan? Sampailah sekarang tu yang geng-geng apa, sahabat-sahabat bank Islam pun panggil saya SD je. SD kat mana dah? SD kat mana dah? SD jadi tu SD, Statutory Declaration. So tak payah nak sombong, tak ada apa pun. Dalam Myanmar ambil. Ya, tak ada masalah, okey je saya. Betul. Cuma jangan salah orang. Saya kat Sarawak tu ada orang tunggu. Saya keluar pada restoran Laksa Sarawak. Ambil gambar boleh? Non-Muslim tu. Kristian. Saya kata boleh, tak salah orang. Tak salah. Hadi Putra kan. Saya kata bukan. Salah orang. Saya kata, nak wallahi bukan aku buat cerita ni, betul. Dah saya punya tim punya gelak lah masa tu. Saya tak adalah terbawa-bawa sangat, tapi dalam bilik air tu tang mana sama tak tahulah. Jangan sombong, tak ada apa pun. Sampai masanya habis. Saya tengok, cuba paling contoh, habis kita bersara, apa kita nak buat? Habislah, tak ada apa. Bersara, bercuti, berehat, itu je lah. Kan? Saya je bersara tapi tak berehat lagi. Bersara lah, bersara daripada sektor kerajaan, tapi masih datang ke jawab kerajaan. Nampak tak? Kemudian buang perasaan apa? Buang dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni dua-dua pakai. Hasad, dengki. Kan? Dia macam ni, simple je. Benda baik orang lain dapat, kita rasa happy. Dia macam ni. Kata Ustaz Syed Badul Qadir Al-Jufri, dia kata apa? Kalau ada orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Kita tak rasa apa-apa, dengki dah ada. Dia dengar, bos kita dapat pergi haji tau ni. Dengar lah. Tahu. Tak rasa apa, makna dengki dah ada. Dengar kawan kita dapat naik pangkat. Alah, ada 5 orang kan, bukan dia seorang kan, ada 5 orang. Jadi ada satu syekh yang menyampaikan bahwa hakikat dari dengki ya. Jadi dengki itu ternyata Ben, kalau seseorang mendapatkan kenikmatan dan kita tidak ada perasaan apa-apa, itu dengki sudah masuk. Masya Allah, saya baru tahu nih Ben. Kita lanjut lagi Ben ya. Dengar kawan kita dapat naik pangkat. Alah, ada 5 orang kan, bukan dia seorang kan, ada 5 orang. Dengar anak dia dapat semua A peksa. Yalah, dengar-dengarnya dalam semalam Kementerian umumkan dalam 20,000 dah dapat semua A. Jadi maknanya dia salah seorang. Tak ada siapa. Dengar dia bila kita baru. Yalah, buat loan senang sekarang. Tak ada perasaan, makna dengki dah ada. Tapi kalau ayat dia macam ni, dia dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, tak pakai bel pakaiannya tu, confirm dengki. Confirm dengki. Dengar dia bila kita baru, tak mana dia curi duit tu. Dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu, dia kata. Ya Allah Akbar. Ada dengan anak dapat semua, macam mana ada seorang pandai, tu confirm dengki. Dia sepatutnya apa? Dengar bos kita dapat pergi haji tu ni je ke? Ya Allah, bestnya aku nak jumpa dia lah bos. Kalau bos pergi haji, bos doakan saya loh, senang sangat pergi, insyaAllah. Masya Allah. Daftar belum? Macam mana aku nak pergi? Belum daftar. Tapi
Tapi insyaAllah kalau tak ada paparan bintang, siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup boleh pergi tu. Mati hidup. Belum mati balik. 3 kali. Terlalu lama ya. Boleh buat rayuan, mungkin boleh dapat pergilah. Dengan ada bila kita baru, ya ke ya Allah, dia tu dah lah bagus. Kita boleh tumpang kereta dia tu rajin tumpangkan orang pergi kerja. Tapi isi minyak buat tidur. Happy. Dengar anak dia dapat sebuah sekarang, alhamdulillah. Ada juga ya anak-anak kawan kita yang pandai-pandai ya, alhamdulillah. Dia dengar kawan kita naik pangkat, ya ke ya Allah, papa lepas ni beli tak tolong dia. Kan okey. Betul. Dengar tak Abang Haji tu? Abang Haji memang tu lah yang umur 85 tahun ni. Kenapa? Dia kahwin. Biarlah dia kahwin, kau tak dengar habis cerita ni. Weh, kenapa? Bini dia umur 25. Allah angkat ke ni? Suami 85, bini 25, tak terangkat ke ni? Kan bagus kalau cakap alhamdulillah dapat dia isteri yang tegap boleh jaga dia kan. Okey. Ya, betul. Cepat. Malam pertama mati tu. Cuma saya cakap astagfirullah. Kalau kau tak puas hati pun kau tanya pula perempuan tu. Dek, ni akak nak tanya sikit. Apa kau gemar sangat Abang Haji tu? Umur dia kan dah 45. Banyak umur dia. Tadi saya nak cakap pertama Abang Haji ni pandai gurau, romantik. Kita makan suap walaupun kadang-kadang tu tak kena. Macam mana? Tak kena macam mana? Kadang bila kita suap tu, abang itu telinga. Dia tak perasan. Dia tak perasan. Lepas tu sekali saya marah kan, dia tak pernah balas balik. Dia ada pakak tak terang nak balas apa. Dia contoh. Doakan bahagia sudahlah. Jaga hubungan satu dengan yang lain. Kita rasa happy dengan kegembiraan. Nak beritahu dengki ni simple je. Maksud dengki, kalau kita faham dengki ni, kita tak nak dengki dah lepas ni. Iaitu dengki samalah artinya seolah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu je. Iya. Betul. Cuba kalau kita dapat dia pangkat, kita happy ni, tiba dengan ayat cakap dia tak layak weh, dia sebenarnya ni mesti pakai kabel. Kecil tak hati kita? Kecil hati. Iya, kecil hati. Kalau kita tak nak kecil hati, jangan kecil hati orang lain. Betul. Itu je. Ada rezeki lain Tuhan bagi dekat kita. Allahu Akbar. Percaya pada hikmah. Ada benda lain Tuhan nak bagi kat aku. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi, alhamdulillah. Ingat tak waktu momen loan rumah kita lulus? Happy macam mana? Macam beli banglo. Rumah biasa je. Rumah sekarang ni pun semua dah tak masuk akal lah. Hanya dia boleh letak tergamak, dia letak signboard hanya 800k. 800k. Cikgu bahasa Melayu pun puas memikirkan. Memikirkan penggunaan itu sesuai ke tak sesuai. Hanya pening kepala. Jadi inti dari video part pertama ini adalah yang pertama, Ustaz Samsul Debat datang ke Indonesia dan ternyata dia baru tahu, ya, dia kaget ternyata rakyat Indonesia ramah, ya, dan dia menceritakan dengan gaya khasnya, ya. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi ternyata rakyat Indonesia ramah. Nah, jadi ini membuat Indonesia dan Malaysia insya Allah menjadi makin mesra, ya friend. Yang kedua adalah tentang apa tadi? Tentang jangan sombong. Jadi kita sebagai manusia jangan sombong. Itu tadi yang disampaikan oleh Ustaz Samsul Debat. Yang ketiga adalah tentang dengki, hasad, ya. Jadi ternyata ada satu syekh yang menyampaikan bahwa kalau orang lain mendapatkan kenikmatan, ya, misalnya promosi, misalnya naik jabatan, ya, kemudian rezeki, itu kalau kita tidak ada respon atau datar atau biasa saja, itu indikator dengki sudah masuk. Masya Allah, saya baru tahu nih, ya kan. Jadi dia menyampaikan bahwa ini bahaya, dengki ini bahaya, sangat bahaya. Insya Allah kita akan sambung reaksinya, insya Allah, ya. Dan jangan lupa subscribe channel Samsul Debat TV ini karena sangat bagus sekali. Tonton video aslinya di dalam link yang ada di deskripsi. Jangan lupa juga di subscribe channel Bang Nur secara official. Terima kasih, Ren. Assalamualaikum.